Kalau custom semalam bukan sebab aku. Ya, sebab I main hitam. I noob. Noob gila jadi orang. Noob gila jadi orang. Thank you, peace. Aduh, aku tunggu Cool Kid ni. Cool Kid yang suruh main game ni. Lambat pula Cool Kid masuk. Siap rambut dia macam ni. Ada Niche, Leo, Milo, Arms. Be sure to read every sign you see. You never know when one will say something useful. Melo like the video. Thank you, Melo. Thank you, Melo. Benda ni dah pernah main kan? Kita mengelak-mengelak je. Kon. Wah, lambat pula dia ni masuk. Pokok pula. Yep. Baru start. Susah ke? Tak, baru start. Masuk pun Cool Kid. Pokok lagi. Oh, ya. Hussein Aditi. Astaga. Replay. Tadi lepas. Kat sana stop jap. Okay. Pokok ni lah. Kat mana stop sini Okay, tak kena. Kena juga. Jap. Lupa step.
Apa tu? Tadi lepas ni tak lepas. Okay, stop. Okay. Okay, stop. Ni stop. Ih. Okay, okay, sini stop. Sini stop. Sini stop. Ai, boleh kena juga. Sini stop. Lepas tu sini stop. Sini stop. Lepas tu pokok ni kejar, pokok ni kejar. Ngelak jauh. Makin rushing pula. Ya, kena hujung dia. Okey. Ya, ulang balik. Makin laju pula. Oh, nak kena masuk dalam lubang tu dia. Okay, sorry. Ya, ulang balik. Stop sini. Dia stop sini. So sini. Pusing sini. Asal makin laju, siau. Okay, sini stop. Depan ni stop. Okay, sini. Okay, sini. Okay, makin laju. Tok dia makin laju, siau. Ke tepi dulu Apa doh? Kalau dah laju kena ke tepi elak. Okay. Sekali. Last. Ngam. Laju. Sempat. Pokok tu yang lambat. Mana? Oh, sini. Wah, ulang balik sini jauhnya. Depan muka pula. Elak lu. Okay. Kompetitif. So, dia terpaling laju ni. Sini dulu. Okay, ngam. Baru checkpoint. Betul tak? Aku ada tengok fix main tau. Lupa tau dekat mana lagi ada. Nak kena baca signboard tu dulu tak? Kena baca signboard dulu tak? Baca signboard dulu If you get stuck, press tab and check for 3. Mak, kena scam lah Syak. Perangai. Tadi benda tak ada tu. Macam mana boleh ada Syak? Benda Syak. Dah tak boleh percaya dah tu benda-benda ni. Ada lagi. Lari terus. Okay. Apa tu? Dah kena lagi. Kau gelakkan aku lah Jangan stres. Okay Bob. Sorry. Kat tangga tu kena ke tepi.
Carut duk. Dosa duk. Okay, sini. Laju siap. Tak sempat elak duk. Okay, sini. Dah. Easy boy, easy boy. Macam salah jalan je. So ni kat mana? Ni nak pusing mana? Nak pusing mana? Oh. Jahat siap pokok ni. Saya dah faham. Ni kalau King Shah ni tak tahu apa jadi apa. King Shah bukan dah main ke? Belum main lagi King Shah? King Shah belum main lagi Yo, King Shah main dah koyak. Fix main dah koyak. Wida main pun dah koyak. So lalu sini je lah. Okey dah. Ngam. Alamak, 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 alamak. Yang pendek tembak yang panjang kejar. Serius lah, bila? Ai, pistol ni. Ai. Aduh, sorry, lupa. Mak, ai. Hup. Ngam. Astaga. Apaan? Ya. Okay, ngam. Faris. Okay, ngam. Astaga. Kat Roblox ada satu game seram tu. Ada ke? Tapi ni ada game baru tau. Ada game baru juga saya download ni. Kalau game ni kita habis cepat kita terus main game tu. Game tu pun dah siap download. Seram lah. Jom Mabah. Mabar apa? Baik. Jom. Kompetitif. Kompetitif. Waduh. Waduh. Jalan kita lah tu. Kompetitif. Wow, nasib baik tu, supaya elak. Yo, Roblox seram. Serius lah Roblox pun seram. Yep. Kok ni jatuh ni? Kena jugalah siap. Lepas. Aku lupa doh. Astaga. Bang, lalu ikut kiri. Astu rapat je. Ya dah tadi. Game ni bodoh. Nama game kat Roblox The Curse. Nanti nak main ke besok? Tempat ada coklat, ada muncul pokok. Okey, faham. Oh, game tu. Okey. Nanti saya save. Hari ni kita dapat habis ni awal, kita boleh main game tu. Kalau lambat esok lah jawapannya. Tapi esok pun tak janji. Okay, ikut rapat tepi ni lah.
Astaga, boleh kena pula. Tadi tak kena tu. Go, okay, go. Ya. Fokus. Takut lupa. Game ni semua benda nak kena ingat ah. Aish. Ngam. Masuk sini terus. Okay, ngam. Baik. Boleh lalu ke? Dia dah tutup jalan dah ni. Boleh lalu tak? Oh, boleh. Baik. Astaga, lupa doh. Lupa. Sini. Bagi fast hand bermain. Wow. Sap. Ngam. Yang pokok tadi kan. Sap. Start main pula. Lama doh kat checkpoint tadi. Lama doh kat checkpoint ni. Lelak. Masuk sini terus. Oh, memang jalan di situ je lah. Tak boleh lalu mana-mana. Sorry, lupa. One more time. Hap. Let's go. What? Ish. Baik. Alamak, muat ke nak lalu? Oh, kalau pokok dah jatuh dah tak ada apa dah. Bang, main Shank boleh tak? Shank apa? Shank game apa tu? Satu. Aku lupa ni. Masuk mana? Straight ke belok bawah? Ni pokok. Warna coklat ni pokok ada naik kan? Wow. Kecoh. Astaga, salah tekan lah doh. Wait! Pokok dia delay pula. Shank game apa ah? Shank game apa? Hai. Don't naughty pokok. Don't naughty Hai, tak kena. Astaga, lupalah doh. Kena man balas dendam pacah dikena culik bang. Nak yak Shank 1 atau Shank 2? Dia kena culik bang. Nak yang Shank 1 atau Shank 2? Best ke game mu? Best ke? Yep. Aku kalau dah duk borak, lepas tu aku dah lupa lah dia punya step nak lalu mana lah. Okay, sini kita pergi checkpoint dulu. Kita pergi checkpoint dulu. Elak 1, elak 2, elak 3, elak 4. Messi. Dia angkat Messi. Elak 1, elak 8. Baik. Tengok trailer game Shank. Alright, nanti saya tengok. Lambat doh, Aina. Pal botak. 1, 8. Messi. Messi. Ay, aku dah elak doh.
Astaga, salah tekan lah doh. Ai. Tak pun. Elak dulu. Kita elak dulu. Cuba ikut belah depan. Ya. Kita Messi dulu. Messi. Elak 1, elak 2, elak 3. Elak 4. Bap! Okey, elak 1. Astaga. Oh, elak depan tu straight tu je Okey. Dapat. Messi. Wow. Gerak depan. Ni lah. Masuk belok kanan terus. Bagus. Dia masuk macam tu je. Yeah, Messi. Relax je. Boleh ni, Messi boleh ni. Masa dah petak ni. Tadi tak kena ni, kena pula. Apalah doh. Okay, sabar. Bagi Messi main. Give the Messi ball. Messi. Lala siao. Messi. Baru betul. Semua kena bang. Semua kena. Takkan kena punya. 8. Tak. Turut tu. Messi. Dah, dia ni berdiri tegak ni dah curiga ni. Agak curiga. Sebut tak nak. Bang, padu. Kenalah. Takkan kena punya. Sumpah doh, siapa doh buat game ni? Memang suka nak cari amarah orang Jom Roblox. Jagi. Ada game best-best saya dengar. Saya serius lah. Ghost Face Gaming. Serius lah awak buat game ni. Cuba sesekali buat game buat orang tenang, aman, damai, sentosa. Tak perlu pun nak angin-angin. Messi. Captain Big Boss 368. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Messi. Dia angkat Messi. Elak. Boleh elak tu. Aku dah petak tu tempat checkpoint ni. Astaga, lupa tu. Sorry. Fokus. Messi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tak nampak tu pokok. Bang jago. Give Messi the ball. Messi 1. Messi 2. Messi 3. Tadi dia tegak kat sini, lepas tu dia kat situ pula. Lepas tu nak lalu mana tu? Bang, main sabar ya. Masih bersabar ni. Melo, thank you for the gift. Dia thank you for the gift. Lalut bawah. Bang, tadi sikit je masuk, sekarang ramai oh. Lah siap.
38 mata memandang Messi mengelak pokok. Lari bang. Lalu bawah, alright. Ni pokok tu, tak boleh tu. No transfer tu. Lalu sini Tak ada jalan. Astaga, mana ada jalan tu. Tak ada jalan tu. Messi. Give Messi the ball, Messi. Dia angkat Messi. Jalan sesat. Tak ada. Alright. Give Messi the ball. Apa tu? Geram lah tu. Messi 1. Messi 2. Messi 3. Messi 4. Messi 5. Messi 6. Messi 7. Messi 8. Messi 9. Alright. 9. Kita let dulu jap. Game sesat. Kalau main Roblox nak join juga, boleh. Apa nama game ni? Pokok membenci awak. Pakai kekuatan Messi. Yes, Messi. Kalau nak, boleh. Jom. Kita sambung Messi kita. Messi. Dia angkat Messi. Messi. Aku lupa dah tu. Aku lupa pokok yang berdiri kat tengah tu. Nak elak kat mana tu. Kalau masuk straight tadi, pokok tu dia penyek kan kita. Botak balik dah. 10. Kukit bagi 10. Bang jago. Okay. Chill up. Kita menggunakan IQ. IQ 150. Dia jalan pokok. Aku tak tahu nak elak mana lagi dah ni. Penyek kita nanti. Hai. Don't naughty. Lalu je. Apalah doh. Geram pula lah aku dengan pokok satu ni. Pokok lain noob tu. Okay. 7, 6, 5, 4, 3, 4. Kena cepat kot. Alright, kena cepat. Messi. Dia angkat Messi. Angkat Messi 1, angkat Messi 3. Messi. Kita cepat. Messi. 3-1, 2-1. Korang kira apa dah? Bagi Messi bermain. Give me. Astaga. Apa tu? Kukit pak nak ke main game seram kat Roblox? Boleh. Tapi nanti kita habiskan game ni dulu. Game ni pun dah buat saya marah. Right. Wah. Bang, kenapa pokok tu benci abang? Tahu lah, bukan dia benci saya, dia benci kepala botak Messi ni. Saya tak benci pokok, baru kau tak benci saya. 100 mata memandang. Ramai pula. Ramainya. Siapa kat belakang? Mantap Farhan. Macam mana awak tahu nama saya Farhan? Messi mana botak? Saya dah follow. Captain Big Boss. Thank you Captain Big Boss. Thank you. Farhan. Jangan sebut nama saya. Kantoi nanti. Dah 135 mata memandang tu. Jangan. Kantoi nanti. Game menahan kesabaran. Yes, Demon. Game menahan kesabaran. Orang yang tak tahu lah. 20 from 20? Pokok tu tak suka kau Farhan. 20? Bukan pokok tu tak suka aku doh. Cepat Farhan, cepat. Okay, sorry. Thank you someone. Messi 1.
Messi bang, janganlah nangis. Okey, tak nangis. Kita Messi dulu. Messi. What the hell? Messi mengelak. Bang, janganlah nangis. 147 mak. 147. 164 mata memandang. Okey, 164 mata memandang. Messi kepala botak mengelak pokok guys hari ni. Okey, jom kita mengelak. Percaya pada Messi kita. Messi. Aku nak lalu mana doh dah ni? 158, 155. Astaghfirullahalazim. Lalu atas. Saya dah follow. Thank you. Thank Afiq Bajit. Thank you. Best lah live abang. Thank you doh. Sekarang ni tolong saya berfikir macam mana kita nak tolong si Messi ni mengelak pokok yang macam durjana ni. Bang, macam mana nak buat super chat? Super chat macam mana? Follow pan berapa? Jangan. Saya dah follow. Thank you Bob. Atas. Alright, lalu atas. Apalah doh pokok ni? Wap! Aku rasa kena trik pokok tu lah. Aku rasa trik pokok tu belok ke kiri terus. Pokok tu tunduk, kita elak. Lepas tu ada pokok penyek tu kan, kita elak balik. Boleh tak? Bang, saya dah follow. Thank you Amza. Kita kena blame B-Flip. Abang kena mancing pokok tu. Yes, saya rasa kena pancing pokok tu. Duk kau hajar pokok tu. Kau hajar. Kai! Come on Messi. Can do it Messi. Messi, can do it. Bang, saya dah follow. Thank you follow. Watch your for dom. Thank Afiq pancing. Alright. Pancing. Kita pancing geng. Kita pancing. Messi. Bang, saya dah follow. Thank you Afiq. Awak dah cakap follow. Saya dah tahu. Messi lu. Kau ajar pokok ni. Messi 1, Messi 2, Messi 3, Messi 4, Messi 5, Messi 6, Messi 7, Messi 8. Messi. Alright, ngam. Messi 1. Elaknya 1. Apalah doh? Takkan nak terus masuk ke sana berkicap doh. Kenapa pokok benci abang? Bukan pokok benci saya. Tapi kan, saya tak tahulah orang ni buat dosa ngapa kat pokok. Saya tak tahu dia buat dosa apa dengan pokok tu. Semua pokok nak menjirat datuk muka kepala botak dia ni. Aduh. Bang, saya belum follow Mod Zikri. Bang, apa nama game? Kenapa abang handsome? Mana dia? Bang, apa nama game? Apa bang nama game? Tebang pokok lah kot. Nama game please. Nama game Pokok Membenci Awak. Trees hate you. Dosa tebang pokok. Tak tahu lah si botak dia buat dosa apa dengan pokok. Semua keturunan pokok benci dia lah siap. Messi. Come on Messi. You can do it Messi. Pokok tu nak mancing je. Elak lu. Saya yang ajak. Ya, Cool Kid sebenarnya yang ajak game ni. Ya, thank you for the Cool Kid. You are the best. Buat the door lah. Buat the door. Awak buat the door saya. Apalah, kau buat dosa apa dosi botak? Sampai nak susahkan aku main game ni. Bukan susahkan aku, susahkan semua orang duk yang main game ni duk. Geram duk. Okay. Itulah botak. Aku rasa kan pokok ni benci orang-orang kepala botak ah. Lari. Lari. Cari checkpoint lah. Aku meletih lah siap.
Najib ke ni? Najib. Kalau si dia, si Najib, orang je lah tu. Korang tak baik tu. Najib baik tu. Janganlah benci. Pokok tu range biting kita. Ya tu. Dia botak masuk dah lama dah buat kerja ni. Sampai pokok benci dia. Iya. Geram pula lah dengan botak ni. Najib swatching. Jangan macam tu, jangan macam tu. Messi. Tak apa, bagi Messi settle dulu benda ni. Pokok tu ada pistol. Iya. Tak tahu dia ni buat apa sampai semua keturunan pokok benci dia. Elak 1, elak 2, elak 3. Tadi ada pokok dari langit kan. Memang kau ajak. Ah! Mana? Messi. Dia angkat Messi. Pernah tu. Okay, boleh. Pokok tak relax. Ya. Bukan pokok tak relax. Saya yang tak relax ni ha. Tengok buat botak ni. Saya tahu. Ini salah saya. Saya check game 3 ni. 3 hit. 3 in head. Bukan 3 hit you. Lagi sikit tu. Come on. Boleh. Astaga, aku lupa doh. Aku tak tahu dah. Aku nak Messi dulu. Nanti aku baca komen orang. Aku Messi dulu. Messi 2. Messi 3. Messi 4. Messi 5. Messi 6. Messi 7. Messi 8. Come on. Messi 8. Messi 9. Belah kau pokok. Messi dari langit. Aku lupa tu. Botak tak apa, janji botak tak terbakar. Ya, jangan macam tu. Kena pakai topi, lepas tu pokok tak cam. Boleh pakai topi ke? Gay. Siapa ke? Patutnya abang kena bawa pistol juga sama macam pokok. Apaan? Ya, cool kid. Okay. Messi. Kejap. Messi 8. Messi. Let's go. Fast nak. Wah! Easy bro. Come on bro. Show your skill bro. Show your skill. Messi dah langit. Kita pakai insting. Up. Kita pakai insting. Up. Kita pakai insting. Wow. Messi. Geram tu aku. Game ni yang live sedih. Koyak tu. Kisha koyak. Kisha dah main belum game ni? Hati-hati bang. Abang suka Messi ke? Saya suka je Messi. Pokok je tak suka. Hati-hati bang. Pokok. Sis ada pokok dalam. Okay dah. Kita tak ada jumpa checkpoint pun. Penat duk nak ulang balik. Game pokok. Ya dah, game pokok. Ni dah dapat chapter baru kan? Habislah. Ini yang fix koyak ni. Ni saya ada tengok fix koyak kat sini tu. Fix ada koyak kat sini tu. Tapi aku tak tengok video sampai habis dia. Checkpoint ada kat tepi. Mana? Aku penat duk nak ulang balik tempat tadi. Nak Messi lagi penat duk. Kat tepi. Tepi mana? Tepi mana tu? Wah lah, checkpoint sini lah tu. Habis aku macam mana nak masuk kat checkpoint tu? Aku rasa nak chop dulu aja. Oh, dah tak risau kat sini dah. Okay. Pokok tu dah hilang tu.
Apa siap perangai pokok ni? Nak manis-manis korang link kat bio. Janganlah manis-manis. Benda ni pun aku tak percaya tu. Benda ni pun aku tak percaya tu. Benda ni aku pun tak percaya tu. Aku lupa tu buat apa. Mana lah selamat? Apalah duk. Lepas tu semua pokok pula. Lalu tangga okey. Apa doh? Apa doh? Sabar doh. Messi. Sabar doh, sabar. Pan gerak terus, kurang asam. Bang, banyak. Dalam ni baru ah. Tak apa, biar ada baru jap. Messi dia angkat. Messi. Belah doh pokok, belah doh. Belah. Belah doh. Sis saya cakap belah doh. Patah kan kau ni. Astaga. Sabar. Boleh sabar. Aku pokok yang atas tu pun aku tak trusted tu. Okey, ngam. Ngam Messi. Asal wanted tu. Kita wanted tu. Okey. Ciao. Messi dia angkat. Asal laju tu. Lari. Saya lari dah ni. Pistol eh. Wah, biadab man. Muka kita ada kat situ. Main betul-betul lah. Ya, betul-betul dah ni. Dah Messi tu. Pokok ni apa yang laju sangat tu? Messi. Apalah doh, kena laju 3. Tengok lan kan. Lari lurus, tegak je ke? Jaga Adib bro. Adib siapa tu? Orang tengok stres. Jap. Messi! Apa siap? Come on Messi, you can do it Messi, you can do it Messi, you can do it Messi. Messi naik tangga Messi. Apa yang dengki sangat siap pokok bulat ni. Jangan dengki tu. Adib siapa? Lari lurus. Pokok tu player, abang jadi bot dalam game. Bila pokok lari, tengok pokok. Aku nasib baik ada korang tu. Pokok dah benci kepala botak ni. Aku pun dah benci kepala botak ni. Korang pun benci kepala botak ni dah. Elak. Botak kesian tu botak. Kau apa masalah hidup kau tu? Kau tahu pokok ni benci dia. Pokok benci kau lah siap. Kau buat dosa apa botak sampai semua orang dah benci kau ni botak? Kau apa masalah kau tu? Kau tak malu ke? Kau tak malu botak? Botak, kau nak pusing mana botak? Nak lalu mana? Ada sign tu baca nanti dia boost speed. Afiq, thank you the rose. Bob, thank you for the nasi lemak and thank you for the rose. Pokoknya lagi main PUBG. Bully abang bot. Ya tu. Sekarang ni kita nak fikir ni tau. Pokok ni tak bagi kita mati. Dia masih ada kesian dekat kita lagi. Bahkan dia pun dibenci oleh pokok ketika dia lari ke hutan untuk bersembunyi daripada orang-orang. You tu.
Tahu kan apa masuk orang ni orang apa? Tahu kan masuk orang ni orang apa? Orang Yahudi tu. Orang Yahudi. Apa lagi? Ha? Kau tak malu ke hidup kau dibenci oleh semua orang tu? Ha? Pergi depan dia, lepas tu elak. Okay, one more time. Test. Tak boleh elak tu. Serius tu, tak boleh elak tu. Percaya aku. Hap! Messi! Tak boleh tu, tak sempat tu. Lalu depan dan kiri, lepas tu kiri. Okay, cuba Stop dulu lah Pak An. Okay, stop dulu. Okay, sebab aku nak pergi belakang ni, tak boleh. Oi, boleh lah. Kecoh tu. Teruk tu si botak ni. Kau buat dosa apa tu botak? Apa dosa apa yang teruk sangat kau buat ni? Ha, aku kontrolkan kau semata-mata kau nak lepas daripada hutan benda ni siap. Aku yang nak kena kontrol kau, aku yang koyak tu dengan kau ni. Dah, aku tak nak baca. Serabut. Teruk tu botak. Iya botak ni. Botak ni selekeh. Aduh, tak ada bateri pula handphone aku. Low battery. Sekejap game. Sekejap guys. Patut kena tembak tadi sebab pergi baca. Ya tu, dah geram dah. Alah dah tu. Cuba fikir secara logika. Okay, mari kita berfikir secara logika. Okay, sekarang ni aku dah nampak banyak pokok. Aku pun dah macam dah tak percaya ada trust issue kat pokok. Checkpoint depan mata. Ya, memang checkpoint depan mata. Jadi pokok-pokok ni. Wah! Kan aku dah cakap. Lalu tepi. Sofia, game apa? Game pokok membenci kau. Pokok membenci kamu. Messi. Dia angkara Messi. Oh, tak boleh tegak terus lah. Jangan lalu rumput Pan. Jalan rapat dinding tu bang. Sekejap. Saya Messi dulu. Astaga. Sekejap. Saya Messi dulu. Apa tu? Tadi macam senang lepas. Susah lepas tu. Messi. Suhaimi masuk. Wow. Ayo fikir jalan logika. Kat phone ada tak bang game ni? Game ni dekat PC je, phone tak ada. 2 Ramos pula. Astaga, aku tadi dah lepas 2 tempat ni. Benci dah 2 tempat ni. Apa tu dia tulis? Tak cahau. Okay. Bang, tebang je pokok tu. Kalau ada chainsaw, saya dah tebang. Saya bukan tebang pokok, saya tebang kepala botak ni lah siap. Semua orang benci dia tu. Istighfar bang. Astaghfirullahaladzim. Come on Messi. You can do it Messi. Pokok tu sembunyi Okay, ngam lepas gas. Relax, bawa bertenang. Okay. Yes. Habis aku tak. Lepas tu buat muka barai pula depan muka aku ni. Bang, apa nama game tu? Trees hates you. Pokok membenci awak. Bang, ada peti.
Ada peti. Lah ada peti siap. Macam mana nak pergi sana? Astaga. Si baik dah dekat sini, so tak perlu risau. Okey, kena naik atas. Belok kiri. Depan. Aku baru nak bacot kau dah botak. Belum apa-apa kau dah di kau dah ditusuk kau barai doh hidup kau. Bang, dengarlah bang. Tak dengarlah bang. Tak dengar. Tak dengar ke suara saya? Serius tak dengar? Ya. Dengar tak? Dengar. Okey, dah ada. Dengar. Okey. Okey, sambung. Bang, yang last sedih. Apa yang last? Dengar je. Oh, okey. Aduh tadi kecoh cakap tak dengar. Okey. Makanan pula dia suka kanan pula. Barai du hidup kau ni. Aku nak ambil peti tu ah. Apa berbulu doh? Tengok kau berbulu doh. Dia tipu bang. Janganlah tipu. Pak An, kenapa cool kit? Kena cepat. Phone dia kot bermasalah tu. Gila tu. Messi kita berat doh. Messi kita kena effect slow. Astaga. Lalu belakang pokok tak boleh ke? Lalu belakang pokok. Nak tanya apa cool kit? Yalah. Ni atas. Astaga. Kita kena lawan arus lah kalau tak nak ni. Lupalah nama game tadi. Abang Samsung. Ya, Abang Samsung. Aduh. Dah sentuh day Seri Alam duk. Lalu belakang pokok Tak payah lalu belakang pokok. Lalu depan pun dah menyampah lah tu. Arah bertangan. Sekarang kita nak pergi ambil ni. Ambil kita Messi dulu. Messi. Ait. Nak. Aduh, tutup pula. Aku nak ambil benda tadi tu. Ikut arah bertangan you. Laju bang. Alright. Astaga, jalan semua ditutupnya siap. Aku nak ambil chest tu. Macam nak ambil chest tu? Astaga. Ni lalu kiri pula. Messi di angkara Messi. Hap. Semua jalan tutup nak lalu mana tu? Ni jatuh. Game apa ni? Macam best. 3 hates you. Pokok membenci awak. Maju bang. Maju. Right. Bom siau. Bom anjir. Izzat, kan namanya The Curse. Kiri. Messi. Macam mana aku nak masuk Game apa ni nama dia? Nanti Pak An main Roblox dengan saya boleh ke? Boleh. Nanti kita habiskan game. Habis kita main. Tapi cool kid, saya ada game baru Game Five Nights at Freddy yang jadi security tu pun macam best juga. Pesan 1. Arahan penting. Bang. Okey, lari. Messi angkara Messi.
Apalah doh. Memang jalan situ doh Messi tu. The security beach. Ya. Foam. Bang main Shank. Boleh. Banyak game Roblox. Okay, nanti kita sambung dulu Messi kita. Messi bang. Messi kepala botak. Messi. Dia angkat Messi. Mengelak 1, mengelak 2, mengelak 3, mengelak 1. Mengelak 2, mengelak 3. Tu tak payah, memang dia tak kasi jalan punya. Kita mengelak 8. Messi. Dia angkat Messi. Messi. Yap. Nak main dengan Messi botak ni, botak barai ni. Pokok yang panjang ni tak ada apa-apa kan? Bang, abang dah main bike by night ke? Belum lagi. Tu game apa? Prince, thank you for awesome. Thank you for nasi lemak. Thank you doh yang bagi gift. Thank you doh. Korang tengok secara percuma je. Dah lah. Tapi kalau nak best dekat bio. Nanti aku nak buat moderator lah. Semat lah bang. Melo. Tak semat. Botak ni. Kena berhati-hati. Abang cakap apa? Hai bang. Gaming boy masuk pun. Dah berapa lama tak nampak gaming boy. Wait, ada konsol tu. Oh, duit kita kumpul tadi buat main konsol. Jalan bang, game apa yang best? Saya main ML, tak dengar suara tu bang. Serius lah tak dengar? Bang, aku benci pokok. Janganlah benci pokok. Biarlah pokok benci dini je. Aku je dah benci dengan dunia. You insert the coin, okay? Sedikit siu. Apa siap? Ambil kau doh. Semua benci kau lah doh. Kau buat dosa apa siap dengan pokok? Botak. Ada checkpoint. Jangan main. Pokok memang benci bang lah. No, apaan. Saya dah pernah main Security Breach. Lepas tu ada satu animatronic baik 3 jahat. Okay, nanti kita try. Sekarang ni kita dah bengang dengan si kepala botak ni. Buat mata 126 mata memandang kepala botak ni. Yang dibenci oleh pokok, dibenci oleh masyarakat, dibenci oleh orang awam. Kau pun masalah lah. Aku dah menyigap tadi game ni. Buat dosa apa dengan pokok? Wah, bom. Lari. Main ML. Tak boleh. ML lagi saya koyak tu. ML tak payah cakap banyak. Tengok fix je koyak macam mana tu. Kena pula dengan public. Public pula main. Macam tak paling pandai. Messi. Lalu belakang pokok bom tu rasanya. Tapi dia kena kejar. Tapi ni saya power. Ni saya power. Messi. Sini ya, Messi. Tadi eloknya saya main. Lag. Ngebak. Okay. Di bom belok kanan, belok kiri. Sama je lah. Sama je. Orang benci kau ni botak. Aku dah naik petak lah tengok kau ni. Nasi lemak Aina depan market. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, come on. Show your skill. Messi, show your skill, Messi. Dah cakap lah, power. Dah, jangan main game. Checkpoint. Dah, jangan main game. Jangan buang masa. Akan menjalar. Ada bola lagi. Proud betul. Bawah ni ke mana? Bawah ni tempat bom tadi, jangan lah. Ambil peti. Peti tadi tu Jom.
Aduh, sampai peti tu apa aku dah lupa lah. Asal bola ni ikut? Asal bola ni ikut? Tadi tak lepas tu bola ni. Kat belakang checkpoint ada chest. Oh, ya ke? Oh, ni. Oh. Lah. Dapat topi. Let's go. Dapat topi. Ini saya dah tengok dah. Winda punya topi koyak ni. Koyak aku tengok kau. Hey. Tak boleh lalu. Belum apa-apa dah kena ambil. Tak ada mood lah doh hidup kau. Barai doh kau botak. Kau nak cover kepala kau pakai apa dah? Botak aku tanya kau. Kau nak cover kepala kau pakai apa dah? Sedih doh hidup kau ni. Sebelah sana ada coin. Ya Allah ada coin. Boleh lompat ke? Tak boleh. Tak boleh lompat. Barai. Ke sana. Dia aku rasa dia ada dosa. Memang ada dosa lah doh. Kalau dia tak ada dosa, orang tak benci dia. Pokok pun tak benci dia lah siap. Ni aku pun dah naik benci. Ni dah 204 mata memandang pun dah naik benci. Kepala botak ni lah. Mesin tu bang. Tak, Messi ni dah main. Lepas tu tadi ramai-ramai main pokok kadap kepala botak dia. Barai tu Lah. Kena. Kena. Apa? Kau main game ni pun pokok dah benci lah doh. Tengok ramai-ramai kepala botak dia. Okay, dah. Jujur. Ciao. Ni nak Messi lagi. Messi. Dia angkat Messi. Hai, bangun. Jangan ada yang request nak main game, main konsol tepi ni, arcade ni jangan Memang kita ramai-ramai dengan pokok-pokok sekali tu. Kepala botak dia ni tu buat muka bengis pula tu ni. Buat muka bengis depan ni. Cepat bang. Messi. Aku nak elak bola tu. Okay, lalu sini. Wah, Messi. Astaga, aku lupa doh. Pokok kiri tu. Aduh. Fokus kepada permainan, jangan membaca plot. Okey bang. Berbola bang. Okey. Come on. Bola jatuh. Come on, Messi. Bangunlah doh. Apa dia lah. Messi ribu pokok gila. Ya doh, gila doh. Geram pula aku. Come on. Jatuh tegak pula dia. Aku pisat gigi sakit dua-dua. Come on. Messi 1. Messi 2. Apa kau? Habis dah tu. Aku tahu game ni dah habis dah. Fine ni besok sambung lah. Stress saja. Dah habis dah. Jangan dah habis. Settle hidup kau. Ni aku dah keluarkan kau daripada bencana alam kau. Kau buat muka taib lah dekat aku. Kau buat muka taib dekat 248 orang memandang kau tengok. Betapa hina, caci, maki kau. Aduh. Barai doh hidup dia ni. Jap bang, jangan pergi jalan raya. Main gila botak je. Gila tu. Serobik betul. Pokok bawa lori ke situ. Ada ke rata. Cepat abang main. Okey, cepat main. Messi. Aku tahu ada kereta. Ni aku tahu ada kereta sebab aku pernah tengok ni. Dah, kau tak payah nak babai. Kau pergi mati. Tengok, pokok pun siap bawa lori. Dah menyampah dengan dia.
Bang, nanti masuk kara. Di bawah pokok. Ni pun aku tak bau ni. Aku tak bau dia masuk syurga ni sebab aku dah benci dia lah tu. Aku tak bau dia masuk syurga. Yo, alam lain. Jalan ke syurga lain. Tak. Fan, ya Cookie. Fan, dah tak baca komen saya tadi. Baca. Turun bang, jangan naik. Tak boleh turun tu. Amboi, senang hidup kau. Masuk syurga macam tu je. Kau dah buat dosa dengan pokok. Kau buat dosa dengan orang yang kontrol kau ni. Duk maki-maki kau. Kau patut tanggung dosa tu. Tak semudah itu bro. Bro, orang dah benci kau bro. Yeah. End of chapter 1. Orang dah benci. Turun. Dah habis. 200 orang mata memandang kebaraian dia ni. Habis. Nanti game ni keluar kita nak beli tak? Kita patut beli tak game ni? Korang rasa patut beli tak game ni? Bang, lurus. Dah agak dah. Ya, memang dah agak dah. Orang muka berdosa macam tu tak adanya nak masuk syurga macam tu. Bang, main Shark. Main Shank. Nanti saya tengok. Bila full game keluar bang? Abang nak main ke? Saya patut beli ke tak game ni? Patut beli. Belilah. Beli lah. Saya ingat pun kena beli lah. Tapi kalau beli kan, nak kena maki dia lagi. Korang pun sakit hati nak tengok muka dia lagi. Okey. Aku rasa dasar dia besar sangat. Ya. Pokok dah benci kau. Korang yang tengok ni pun dah benci. Aku yang lagi aku main dia ni pun aku dah benci lah siap. Parah tu. Jangan bang. Beli je. Jangan beli. For you, Pak on top. Apa yang on top? Mana ada on top? Jangan beli. Iyalah tu. Aku rasa jangan tu. Nanti korang pun naik menyirap lah. Dia tengok kepala botak Messi tu main. Parah tu. Okay. Game apa tu nak beli? Pokok membenci awak. Beli bang. Okay, saya baca balik komen. Siapa yang beli, siapa yang suruh jangan beli. Kita tengok berapa banyak. Beli, jangan beli. Beli, jangan beli. Belilah please. Jangan. Beli, jangan. Jangan beli. Beli. Jangan. Beli, okay. Tak nak aku beli. Barai je nak melayan kepala botak ni.